Alhamdulillah guys. Untuk je lighting. Tak nak ke mana hari ni? Tak nak ke mana hari ni? Ke hati kamu. Kita nak pusing. Yes. Sampai petang guys. Semalam ni kita orang akan tarawih dekat Masjid Raya Batu Rahman. Ala-ala Masjid Nabawi guys. Jom. Okay, pilih-pilih. Korang nak mana? Pilih nama. Judi. Dapat kan? Kita nak pilih kucing motor. Merepek guys hari ni. Ya, merepek. Kalau akak pun ada nak sikit. Alhamdulillah guys sampai. Selamat. Jona masuk. Kau nak ingat siapa? Kau nak ingat siapa ni? Kita bersama Gojek. Dengan Yuni. Saya sama Cahya. Hai guys. Dia tak sedakan ni dia. Dia sudah kau tengok tentang sejarah kubah kita ini. Ini kubah itu datang daripada 3 arah. Pertama datang ia daripada balik bukit ini, namun buah banyak sekali. Lalu kembali daripada balik bukit ini juga kedatangan air. Air itu bukan melintasi bukit juga. 3 tahun tinggal juga. Ambil berapa nanti lah. Hai, nama apa? Karima. Masuk. Mau masuk tak? Nak foto mak kakak. Masuk. Nama apa? Tari. Tari. Dekat mana? Sekarang ni kita berada dekat gunungan. Kita nak tagak gambar dekat sini. Boleh tengok dekat depan ni ada gunungan. Masuk sini Mas. Guys, you guys kena datang sini sebab Masya Allah bangunan dia sendiri sangat cantik. Dia punya orang kata reka bentuk seni bina tu umpama gunung-gunung. Ya, kejap lagi kita tengok, okey? Mama. Halo, kita di Gunungan. Kenapa gunungan tu, Mama? Okey, kalau nak tahu di sebalik bangunan ni. Sama. Sabar. Okey, sebab tadi kan kita tengok kenapa kan nama dia gunungan. Sebab seni bina and reka bentuk dia macam bentuk gunung-gunung. Okey, tengok sini guys. Tada! Tepi Mama. Angin. Masya Allah, warnanya sama dengan tudung alien. Tengah azan, kita tengah cakap. Lambai.
Mai, kita kat mana sekarang? Aku punya muka. Kita kat mana sekarang, Mai? Dekat pasar Aceh. Ya, kita nak shopping. Dia kalau korang tengok signboard dia bukan typo tau. Dia memang ejaan Indonesia. Kalau ayah ada biasa pakai SL, kena dibentang sama dia pakai WZ. Guys, Alhamdulillah kami dah habis makan kat kedai yang paling estetik punya juga. Ya. Ni kau tahu tak tahap estetik dia macam mana? Meja dia ada jubin. Oh, terbentak sikit gelas. Habis. Alia, Tengoklah, tempat agak senang presiden lah. Buku wafi lagi. mana masuk? Tadi saya try, ada kata. Sini sikit je. Sini. Dan Harap bodoh. memang Nak bertarawih guys. Menang je. Bagusnya Pak Ustaz dia. Betul-betul Ustaz dia weh. Import. Ustaz. Hai. Hari ni kita nak tarawih di Aceh. Terharu guys. Tarawih dekat luar negara. Sangat cantik. Masya Allah guys, rezeki kami sampai juga dekat masjid yang bersejarah di Aceh. Alhamdulillah. Tarawih pertama di luar negara. Besok kita dah nak balik Malaysia. Video. Masih YouTube saya. Assalamualaikum. Ada tengah busy. Preparation untuk Taiwan pula. Nampak rambut. Gampang. Comel banget. Comel dalam Indonesia panggil apa ya? Gemes ya? Gemes. Amalan-amalan yang dikerjakan oleh Banjir ya keadaan di sini. Para makan-makan. Bye-bye. Makan-makan. Kalian kau makan. Lena masuk sini. Roommate saya untuk berapa hari? 5 hari Thank you for 5 hari yang Ya. sangat memori. Thank you kat Yona. Good luck nanti intern. Bye-bye. Hari last kita. Dah nak balik. Shopping for the last time guys. Umay. Mana Yona? Mana Yona? Mana dia aku tak tahu. Dia nak sini. Aku mau masuk. Mau masuk. Nak buat Tapi ada buat thumbnail. ya kan? Oh. Nah, Masjid Oman ini sudah mereka membina satu hotel. Bapak Ibu mungkin bisa jamak. Boleh.
lagi ya nanti. Bye-bye. Umay. Lambai. Lambai. AK603 to Johor Bahru. Your passengers, please proceed.